Okey, selepas anda dah login, sekarang adalah waktunya untuk anda tambah new vendor. Cara dia sangat mudah. Bila anda dah login tu kan. Okey, nampak tadi kat sini add new vendor. So fokus kat sini. Kalau mobile macam mana? Okey, mobile macam ni lah. So nampak tu add new vendor. Tekan saja add new vendor, add new vendor. So dia akan pada new vendor. Masukkan je maklumat ni. So nama PIC siapa, email, phone number, Google Business kalau ada. Tapi Google Business tu letak lagi bagus lah untuk orang ni. Ini mobile view. Tapi lagi senang kita buat dekat iPad ataupun laptop lah. Lagi orang cakap lagi besar sikit. Senang sikit nak tengok. So masukkanlah nama. Ni contoh email vendor. Okey, phone number. Ni nombor PIC. Mungkin vendor tu dia ada maklumat kontak yang lain. Contoh saya bagi contoh. Satu. Allah. Dah silap. Okey, sini background. Okey, contoh kat sini. Sekejap, back to ni. Add new vendor. Okey. Dia akan pergi kat sini kan. Okey. Basically maklumat ni dia akan terpapar kat sini lah. Okey. Ada vendor 1, 2, 3. So maklumat vendor ni dia akan, yang korang isi ni lah maklumat vendor yang tu, yang banyak tadi tu. So make sure nama PIC dia akan terpapar kat mana. Anda kata ini account. Okey, konsep dia macam ni lah. Ini account. Ini satu account. Satu account manager lah. Manager untuk vendor-vendor ni. Maklumat ni dia takkan terpapar kat sini. Dia takkan terpapar dekat vendor ni. So korang kena update maklumat ni new PIC untuk vendor yang korang nak submit tu. Sebab apa? Mungkin orang ni, manager ni, dia ada banyak vendor yang dia nak submit. Dia nak submit contohlah, dia ada buat service catering, dia ada buat service MC. Contoh, ada 2. So dia ada 2 vendor. Mestilah andai kata kalau mestilah ada di antara 2 tu PIC dia lain-lain. Contoh. So perlukan maklumat yang lain. Korang kena masukkan sini vendor tu punya PIC. Macam ni. Walaupun managernya satu, tapi vendor tu punya PIC lain-lain betul. So korang kalau sama, masukkanlah maklumat tu sama. Contoh macam Pitaloka ni saya ambil contoh. So macam bila tekan call, dia akan call nombor yang dekat sini phone number. Okey, phone number. So saya masukkan nama PIC ni. Nampak ni. Dia tulis PIC Isma Syafiq. So PIC dia Isma Syafiq lah. Bila tekan call, dia akan call nombor yang kita masukkan sini unique number yang kita masukkan untuk vendor ni. Macam itulah. Ni saya tunjuk contoh. Zahidul testing. Contoh. Email ni lah. Okey, nombor phone. 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Contoh. Google Business tak ada lagi kan. Contoh lah. Tak ada, skip saja dulu. Nama vendor MC Fitri. Contoh. Masukkan gambar. Gambar dia akan terpapar. Saya contoh ini. Saya ambil gambar ni. Dia akan terpapar kat sini tau. Featured image ni dia akan terpapar ni yang kat sini. Ataupun dia punya gambar kat sini. Dia akan terpapar sini. So make sure ambil 3 segi petak tepat kan. 4 segi petak tepat. Lagi cantik daripada memanjang ni. Okey juga. Tapi lagi cantik macam ni. So masukkan. Dan pilih lah. Saya MC. Pilih kategori anda. MC. So short description ni adalah saya MC yang membuat majlis lebih ceria. Kalau korang ada copywriting yang lebih menarik, korang boleh masukkan. Okey, ni contoh saja. Short description ni pendek saja jangan panjang. Sebab apa? Dia akan papar kat sini info short description sini. Make sure kalau korang tak pastiin, korang tengok ayat-ayat yang lain. Korang buat copywriting korang sendiri. ChatGPT pun boleh, tak masalah. Show business description. So business description ni pula dia akan terpapar kat sini Contoh tekan Pitaloka. Dia akan terpapar kat sini. Ini business description. Okey, business description ni. So
Katakanlah saya ambil ni senang sikit. Malas nak fikir ayat. Korang ChatGPT pun boleh. Okay, lagi senang. So copy. Korang boleh masukkan link tau. Kalau korang ada nak masukkan call to action macam tekan di sini untuk tengok social media ke. Sekejap, social media. Ni contoh korang buat cantik lagi lah. Ini buat biasa-biasa je. Tekan macam ni. Lepas tu nampak ni link. Korang boleh unik sikit lah. Kalau korang pandai pakai Word ke apa semua, ni korang familiar kot. So in edit link, masukkanlah link URL korang kan, social apa, maybe IG korang ke, social media korang yang korang nak diorang pergi. Bila tekan diorang pergi ke sana. Masukkan dan apply. Bila apply, contohlah saya ambil hashtag je lah. So dia boleh clickable. Nanti dekat bahagian utama ni dia akan ada ni link nampak dia tekan. Bila tekan dia akan terus pergi ke call to action yang korang nak tu lah, ke mana. So bila tekan vendor state, korang pilih negeri mana yang korang buat bisnes ni. Contoh Selangor KL. Okey. Pengalaman vendor ni dia kata ikutlah pilihan korang. 1 ke 3 ke 5 tahun saya pilih yang tu Saya 24 jam available. Diorang call lah bila-bila, saya okey je. Sebab saya nak dapat sale kan. Saya pilih lah tu. So alamat. Alamat, copy. Alamat korang alamat korang. Sebab alamat ni diorang boleh search juga tau. So kalau diorang search yang area Kelang, diorang tekan postcode, diorang akan basically bahagian filter ni. Kalau sekejap back, okay. Kalau kat bahagian sini diorang filter kan postcode, diorang akan search alamat ni sekali lah. So make sure alamat penuh ke lagi cantik. Coverage area ni pula dekat bahagian ni tekan Pitaloka ni, coverage area. So pengguna atau pengantin ni dia akan tahu, Pitaloka Film ni dia cover area Selangor, KL dan travel. Maknanya dia boleh travel, tapi mungkin ada charge travel lah daripada Pitaloka ni, macam tu. So diorang call lah untuk tanya lebih lanjut macam mana dia punya coverage dan sebagainya lah. So korang boleh nyatakan kat sini. So package vendor ni pula dia akan terpapar dekat sini. Package vendor, nampak ni. Korang boleh lah buat package korang supaya diorang clear dengan package yang korang tawarkan. Kalau macam korang ada diskaun, korang tulis lah sini ada offer diskaun berapa persen. So make sure package tu very transparent lah. Jangan pun cakap macam ada tipu sikit. Jangan. Kalau boleh very transparent untuk customer tunjuklah, ikutlah offer-offer macam mana yang korang nak tawarkan. Macam tu. So masukkan kat sini. So coverage area Kelang dan Kuala Lumpur sahaja. Contoh package ni saya nak skip dulu. Boleh contoh, boleh, tak ada masalah. Okay, saya pergi atas balik. Ni vendor information dah. Social media. So kalau korang ada social media, TikTok, Instagram, Facebook, masukkan. Basically dia akan terpapar dekat sini. Kalau korang masukkan TikTok dan IG, korang masukkan TikTok dan IG, Facebook dan website ada, so dia tak akan keluar kat sini. Yang korang isi dia akan keluar, yang tak isi dia tak akan keluar lah. Contoh yang keluar, contoh macam ni Muiz. Ini Pitaloka ni diisi kan, TikTok dengan IG. So dia akan keluar lah yang ni saja. Tapi dia tak keluar Facebook dengan location website semua tak keluar. Tapi macam Muiz dia ada letak kan. So dia letak, dia keluar lah kat sini. So bila tekan kat sini, dia akan pergi ke website diorang. Macam tu. So kalau macam Google Business diorang, bila tekan dia akan pergi kepada ni location diorang. Diorang boleh terus directly ke kawasan vendor ni lah. Diorang pergi tekan ni ke Facebook ke TikTok, semua akan pergi ke direct location diorang yang diorang letak ni lah. Maklumat ni. So why me? Why choose your vendor? Okay, beri alasan kenapa pengguna ni kena pilih diorang, kena pilih korang. So saya ada jawapan. Kalau korang tak ada jawapan lagi, panjang kan, sebab apa, korang skip dulu. Maaf, tiada idea untuk ini. Korang skip dulu lah. Kalau ada, korang masukkan je. Senang, ChatGPT je. Reason, title, description saya nak 6. Saya nak contohlah
buatkan saya kelebihan, saya buat MC bla bla bla, buatkan saya reason dan description kenapa, 6 reason dan description kenapa diorang kena pilih saya. Buatkan secara ringkas, contohlah, dan padat. So ChatGPT akan generate dan korang buatlah, korang ubah-ubahlah sikit copywriting tu, dan itu akan display kat mana? Ni kat sini. Kenapa pilih kami? So ayam goreng rangup dan konsisten, dan dia punya description ni bawah ni. So sama ada 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. So kat sini pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korang isi 6-6 ni lah. 6 sebab booster. Ini YouTube video. Ini kalau ada video tentang servis korang kat YouTube, korang boleh post kat sini lah. Terma dan syarat. Apa terma dan syarat untuk dapatkan servis korang? Ini contoh bila diorang tekan ni, tengok kan. Kalau tengok dekat bahagian profil ni, okay, terma dan syarat untuk dapatkan Muk X Hot Chicken punya catering. Bila tekan tu, dekat ni, tempahan hanya disahkan 50% diterima. So terma dan syarat ni perlulah transparent, perlulah jelas untuk tidak mengelirukan pengguna. Okay, make sure masukkan terma dan syarat korang. Sama juga, ditekan sikit lah. Lepas tu rating. Rating ni korang boleh custom lah. Ini saya bagi option untuk korang custom. Berapa rating star korang nak bagi kat kedai korang ni, kat vendor korang ni. Ni contoh bawah ni, feedback pelanggan. So kalau korang letak 5, dia akan contohlah 5 kan, sini korang buat 4.3 ataupun 4.4. So basically nanti dekat sini dia akan tulis 4.4 dan star ni pun dia akan kurang 4.4 lah. Dia akan potong sikit situ. So make sure letaklah berapa rating. Kalau letak 49 ke, selalu 49 lah, nampak nice sikit. Berapa total review yang korang ada, masukkan kat sini. So make sure ikut format lah. Tolong hanya masukkan nombor saja, tak perlu tulis teks. Contoh macam korang tulis 1, 2, 3 review, tak perlu tulis review, just number saja. Contohlah saya ada 1234 contoh. Tapi nak cantik, letak ni, nampak ni, saya dah bagi tips. Masukkan format number untuk angka 4 digit seperti yang ni, koma. Masuklah kat depan ni koma. Kan cantik tu. Add new vendor. Ni contoh, saya add lah. Bila add new vendor, nampak? Bila dah settle macam ni, sekarang tak ada plan, sekarang for free dulu lah. So ini pelan-pelan dia lah. So back to list vendor. Korang tengok balik sini, Tengok bawah. Nanti update vendor korang dah ada. Kiranya vendor list korang dah ada kat situ lah. Dia akan auto update terus kat situ. Okay, macam tu saja. Terima kasih. Sekarang ni sebab saya limit 1, 2, 3, 4, saya 8 saja. Saya kena tambah bawah ni. Okay, so nanti update seterusnya saya akan buat yang tu lah. Okay, itu saja cara update vendor and cara add new vendor. Okay, itu saja.